Ramai betul yang PM cikgu, yang komen dekat cikgu punya post, okey, tentang tawaran program ambilan guru Digi 9 ni. Ramai yang bagi tahu cikgu, kenapa geng-geng yang ada pendidikan tidak dipanggil, tidak ditawarkan. Dia macam ni tau, okey. Kena faham. Sebenarnya program untuk ambilan guru Digi 9 ni sama je sebenarnya. Dia ada dua kumpulan, dua grup, dua geng. Okey, geng pertama datang daripada yang bukan pendidikan. Okey, yang bukan pendidikan yang dia akan ambil skim COS tadi, Course Contract of Service. Alright. Yang ini geng-geng ni di bawah punca kuasa KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang menguruskan mereka. Sebab tu dia orang kena pergi IPG untuk buat latihan perguruan. Okey? Dan yang geng kedua ni yang ada pendidikan ni, datang daripada ijazah sarjana muda pendidikan, yang datang daripada DPLI, dia masuk program di bawah interim. Okey, bila dia orang ni dah ada dia punya degree pendidikan ataupun diploma pendidikan, dia orang terus mohon dekat SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Okey, dan dia orang tak perlulah pergi kursus-kursus, tak payahlah sebab dia orang dah ada degree pendidikan. Okey, harap jelas. Dan kena ingat nama je contract of service, program interim, dan program ini lama-lama bila diposting, dia akan diserapkan juga untuk jawatan tetap. Jangan risau benda tu semua. Takut ini ramai yang bagi tahu cikgu, ini kontrak sampai bila-bila jadi kontrak. Alright. Lama kelamaan dia akan diserapkan untuk jawatan tetap juga. Okey. Jadi jangan keliru lagi ya. Jangan keliru lagi. Tapi yang paling penting apa dia? Follow cikgu. Arigatou gozaimasu.